Okey geng, sambung projek Wira Geran aku ni. Hari ni aku nak pasang ambient light dekat Wira Geran aku ni geng. Yes. Ini racun memang teramat padu ayam gepuk punya geng. Kalau tengok dekat dalam Wira aku ni kan, memang tak ada sebarang lampu lah. Kalau waktu malam memang gelap weh. Mengharapkan lampu meter je. Jadi inilah ambient light yang aku akan gunakan dekat Wira Geran aku ni. Yang ni kalau pakai ni, confirm nampak JDM weh. So geng, aku beli ni dekat TikTok shop je geng. Korang boleh tengok dekat beg kuning dekat bawah. Dekat dalam ni akan dapat sekali 3 punya soket dan 4 lampu dia. Mantap. Jadi cahaya dia warna biru tau. Memang cun habis weh warna biru dia. So dia guna pelekat tau. Jadi dekat cover pilar ni aku balut dengan Alcantara. Jadi aku kena buat custom bracket untuk pasang ambient light ni. Setelah di R&D, inilah hasil custom bracket tu geng. Memang konsep bracket ni selit je dekat cover pilar tu. So aku dah buka ambient light tu. Wayar dia memang panjang weh. So cara nak pasang dia senang saja. Pasang dulu soket dia. Lepas tu asingkan yang belah kiri dan juga belah kanan. Buka laci ni dan cover pilar depan ni. Korang kena masukkan ambient light tu dekat celah tu tau. Aku guna tali untuk mudah tarik ambient light tu tembus ke atas. Lepas tu pasang dulu dekat pilar tengah ni. Kedudukan dia ikut design kereta tau. Wira aku ni tengah punya kena menghala ke bawah sebab dia sempit. So lepas tu wayar dia selit-selit je dekat situ geng. Yang belakang ni pun sama geng. Tampal je dekat situ. Tapi belakang ada ruang yang luas. Jadi boleh pasang melintang. Lepas tu selit-selit wayar. Settle tu pasang yang belah kanan pula. Sama saja proses dia geng. Senang saja. So siap dah geng. Pasang ambient light dekat interior Wira Geran ni. Kalau tengok kedudukan dia memang kemas teruk lah. Okey aku tak sabar dah ni. Jom kita try test. Buka kunci dan lepas tu tekan button dia. Dah walah geng. Style teruk geng. Dia punya biru tu memang ngam weh. Aku suka cahaya dia sebab dia tak terang sangat. Ni view waktu malam. Tengok tu geng. Cantik. Kecerahan lampu tu memang cun-cun je. Sedang-sedang je dekat dalam kereta. Dia tak silau dan tak malap sangat. Okey geng. Siap sudah pasang ambient light dekat Wira Geran aku ni. Baru dah meriah interior dia. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya. Oh ya geng. Kalau korang nak beli benda ni, tekan beg kuning sekarang.